Okay geng, aku rasa aku nak cuba hobi baru lah. Diorama Scale 1/64. Tengok. Macam mantul lah main-mainan kecil-kecil, susun-susun orang, kereta-kereta, mainan kecil-kecil tu kan. Yang ni aku order dengan Abang Amirul. Tu yang ni aku custom size ikut ukuran yang aku nak lah. Sebab aku akan simpan kat dalam bekas akrilik yang untuk disimpan helmet ni. Yang ni dapat sekali free gift dengan stiker kecil-kecil. Yang ni potong tampal sendiri. Pokok kek lah nak tampal kat mana-mana kan. Atas dia boleh buka macam ni, depan dia pun boleh buka macam ni. Nampak tu? Ada frame, ada tangga. Tinggal nak susun barang je. Aku ada beli tu hari dekat salah satu event expo hobi something macam tu. Sekejap aku tunjuk. Sas! Inilah antara barang-barang yang aku shopping dekat Hobby Expo tu, korang tengok. Ada sebenarnya macam dalam 4 ke 5 plastik macam tu. Aku sekalikan lah sebab beli kedai lain-lain. Ni kereta-kereta, lori towing pun aku dah beli tu hari. Kat dalam ni aksesori diorama. Macam orang-orang, ada orang macam ni, orang tengah cangkung tengok. Macam-macam lah, laki perempuan. Lepas tu ada aksesori bengkel. Contoh macam ni lah, aku bagi tengok sikit. Ada rak-rak macam ni untuk simpan enjin, tools, ada bucket seat. Macam-macam lah. Ada daripada aksesori high-end ke aksesori yang orang cakap biasa-biasa. Yang high-end sikit pun ada juga aku beli. Detail dia lagi menawan hati. Buat teka-teki sikit. So aku nak korang buka ruangan komen tu sekarang. Aku nak korang teka berapa nilai yang aku habiskan untuk aksesori diorama yang aku nak masuk dekat sini. Aku kira 3 saat. Korang komen berapa jumlah yang aku habiskan. Habis kiraan 3, aku bagi tahu jawapan. Okay, standby. 1, 2, 3. RM1,900. Ada yang betul tak jawapan tu? Cuba tengok balik. So, aksesori ni ada yang daripada yang high-end sampailah yang ke orang cakap untuk beginner macam lah. Aku tak adalah beli terus semua high-end sebab aku pun terkejut tengok harga dia. Aku adalah beli yang murah-murah sikit macam jet kereta tu, yang orang cakap yang murah punya. Aku ada tengok yang mahal sampai dekat 200. Barang besar atas hidung kan. Faham lah, hobi tu mahal. Respect lah. Detail dia memang kau-kau. Tengok tak aku susun barang-barang ni kat diorama ni? Komen part tu.